7 balang 100 pun ada kak. Baik kak, masuk kak. 7 balang 100. Untunglah orang Melaka ni banyak betul kuih raya yang murah-murah. Tahun ni punya bazar dekat MITC meriah sangat. Orang-orang Melaka nanti jangan lupa bawa mak korang, isteri datang dekat kuih raya Pak Din. Kalau korang datang dekat kuih raya Pak Din ni tengah ada promosi RM700 je. Dah lah pakai balang besar macam ni, anggaran dalam 45 ke 50 biji. Kuih pula ada 26 jenis. Banyak kan? Nak keripik-keripik semua ada. Keripik kalau korang nak borong, murah-murah je dia nak bagi RM5.50. Lagi satu, kuih-kuih raya kat sini semua dibuat khas oleh orang-orang kampung. Kalau dah bawa mak-mak, isteri-isteri kat sini, memang confirm lah rambang mata. Kuih raya Pak Din dekat Bazar MITC ni dia ada 2 kemah. Korang boleh je serbu dekat mana-mana kemah yang korang jumpa dulu. Bila tahu je kuih raya Pak Din ni murah-murah, terus akak Jemila borong untuk family sekali. So, orang-orang Melaka ingat tu, nak kuih raya murah, ingat kuih raya Pak Din, okey? Bye. Assalamualaikum.